Hai korang, hari ini kita mau masak telur dadah campuran dia sayur kacang. Oke, jom kita letak perasa dulu telur. Lepas tu kita tumis dulu dia punya sayur kacang tu. Sebab nanti kita nak campur di telur tu kan. Oke, kita siap tumis tu ni telur. Kita masukkan dia dalam telur. Kita tumis sekejap je. Selalu juga masak telur macam ni. Cuma itulah tumis kacang, lepas tu bancu telur tu dari atas. Tapi itulah tak melekat sempurna. Jadi Cik nak buat macam ni. Lagi senang kan, dia melekat sempurna. Okey, inilah hasilnya. Dia melekat kan sayur tu. Okey, dah siap masak. Kita tumis lagi sayur kacang. Sebelum tu kita tumis dulu dia punya ayam. Isi ayam dia ni. Okey, dah masak isi ayam dia, baru kita masukkan dia punya bawang-bawang. Lepas tu kita masukkan sayur kacang. Kalau kadal kita pun ada kacang, tumisan sayur pun sayur kacang. Okey, kita letak kunyit sikit supaya dia cantik kan. Dia menyala. Okey, letaklah perasa, garam. Okay, kita gaul lagi dia. Lepas tu kita letak air sikit. Sebab kering sangat ni. Letak air sikit ya. Okey, dah siap. Lepas tu hari ni kan nak masak bekal untuk cik suami. Lepas tu kita letak nasi panas-panas ni. Okey, ni sayur kacang kita. Tengok ni, mangkuk tingkat kita pun buatan Malaysia. Mestilah kan. Hampir terlupa telur dadah ni. Kita letak di nasi supaya nasi tu wangi. Okey, kita tutuplah dia. Dah siap korang. Okey, bye-bye.